Ada 2 ekor. Lagi satu lagi ni. Oh, cari ya. Berapa? Ada 2 ekor. Okay, ini adalah barang-barang yang selalu aku gunakan dalam video aku. Jadi kalau korang minat nak beli, kau boleh tekan beg kuning ataupun link di bawah. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Kita baru saja terima panggilan Himat Asfulah, bantuan Puchong. Sekarang ni kita orang baru lepas bersukan. Kalau tengok peluh-peluh ni, baru lepas bersukan, jadi terima panggilan. Kita dapat maklumat daripada pemanggil ular sampah. Jadi doakan semoga operasi ni berjalan lancar. Kita jumpa di lokasi. Kita mengambil kesesakan lalu lintas. Kerana waktu-waktu puncak kereta banyak balik kerja. Kita mengambil kesesakan lalu lintas sampai ke lokasi. Sebelah Puchong teruk macam video utility yang buat dalam negara. Lima tropa observasi Putra Roger Sepak. Jumpa lokasi. Kita hampir sampai ke Taman Kirara. Saya rumah ujung ni. Ular tengah makan dia. Hah? Ular tengah makan. Ular tengah makan. Ular tengah makan. Jom. Kita sudah sampai. Kita pergi tangkap ular. Allahu Akbar. Ada 2 ekor. Lagi satu lagi ni. Oh, cari ya. Berapa? Ada 2 ekor. Mana ekor lagi? Dia tadi saya nampak dia Tengok. pergi sana. Ada lampu? Dia rusuk ke bawah. Ada lampu tak? Ya. Lampu ada bawa. Buka lampu dah. Bukan lampu nanti. Ada lampu ni. Oh, ada.
Itu dah. Usok ke bawah. Kasih jauh. Mana datang? Hah? Boleh tak? Sekarang proses mengangkat ular yang kedua. So dalam satu masa ya. Dua ular ya? Twin. Boleh. Sudah kan? Sedangkan Ni banyak punya rumah lah. ada lagi maknya. Mak, nanti dia dah masak tak? Ada. Yang P3 tu dia masak. Sebab P3 tutup. gas. Lagi tengok dulu. Apa? Tapi dah pergi je, air dah bawa lari dah. Lagi tengok game dulu. Kenti. Ni? Si. Dua. Okey. Itu seekor ni seekor. Itu satu ini satu. Comel. Banyak comel. Siapa nak? Ular. Comel lah. Nah, Kecil. Ada tak cek dah ada. Tengok. Mana nak tengok? kita tak bisa. 可以有毒吗？不要看。这个有毒啊！第一次近距离看呢，这种感觉跑很快耶！哇， Lepas. Apa ada apa? Igil lah. Tak igil.